Ayah mertua saya pula, dia dah sakit. Tapi company tu boleh diuruskan oleh anak-anak dia, dan anak-anak dia pula dapat benefit pada company tu. So masa tu saya decide, saya kata okey lah, aku nak jadi macam ni juga lah. Aku nak ada satu yang aku boleh wariskan. Kita boleh bagi dekat kita punya next generation. Kalau bukan next generation pun adalah orang yang menumpang dekat dalam kapal kita tu pun dapat manfaat dia. Itu yang saya punya titik tolak mula-mula berkecimpung. Masa tu memang kita tak tahulah jalan ni jalan dia susah. Hari-hari kita nak fikir duri mana nak elak. So saya sekarang dengan pengalaman yang ada sekarang ni, the first thing yang saya akan buat adalah masa saya first buat company tu adalah saya akan terus cari orang yang memang saya nak rujuk untuk buat company tu. Apa bisnes nak buat. Sebab masa tu kita buntu, kita tak tahu apa tau. Kita nak tahu apa benda yang kita boleh buat, jalan ni betul tak? Kita nak share kita punya idea tu tau.